Ada yang pernah pergi tak eco shop yang paling cantik dekat Pekan Tangkar? Dalam satu bangunan dekat tingkat atas ada indoor playground. The Star Playground. Dekat sini serendah RM2 korang boleh main game arcade macam ni. Lepas tu kan yang lagi best ada truck control macam ni. Serendah RM5 je tau. Syok ni tau. 30 minit pula. Lepas tu ada satu lagi game ni korang takkan dapat dekat tempat lain. Drone soccer. RM7 je. 10 minit. Yang ni nak main 3 lawan 3, 4 lawan 4 pun ada. Lepas tu game section dia dah besar kan dah. Pun murah je. 1 jam RM10 je. Ada Nintendo, ada PS5. Yang VR pun ada lah. Game pun dah banyak. Tu antara tarikan dia kat sini. VR 360 ni. Satu orang RM15 je. Best lah experience benda-benda terbalik macam ni kan. Kat sini ada go-kart juga. Go-kart elektrik. Yang ni yang jenis drift tau. Yang ni orang dewasa, budak kecil pun boleh main asalkan dia pandai nak kontrol. Ada satu lagi game yang saya rasa best main dengan anak-anak. Cyber Dance. Yang ni RM25, 15 minit boleh masuk 6 orang. Lepas tu ada baru juga tau, Sandpit. Yang ni macam main pasir tapi dia batu-batu halus tu. Tak adalah berabuk macam pasir. Yang tu dia ada harga asing, ada sekali combo. Korang tengok kat sini. Nak berbaloi ambil combo lah. Main dengan kids playground macam ni. Besar tau. Dekat sini confirm akan lama sikit lah sebab tempat anak-anak suka bermain. Ada 4 slide yang seronok yang besar juga. Lepas tu ada tempat adventure macam ni. Ada trampolin juga. Lepas tu yang ni pun dia baru letak tau. Memang menarik. Kalau cuti-cuti tu kan nak bawa anak-anak pergi playground, ke sini lah. Tempat dia ni luas juga, berekon pula tu. Yang paling penting lagi ada kafe. Macam-macam makanan ada. Waffle ada, makanan kids pun ada. Harga pun tak mahal. Makanan jenis instant. Jangan risaulah, sumber halal. Game yang saya tunjuk tadi semua ala kad. Kalau nak combo pun ada juga. Yang lagi bagus dekat sini ada surau tau, berasing laki perempuan. Jadi orang tangkap boleh datang The Star Playground. Datang juga 16 Ogos ni, first year anniversary dia. Macam-macam aktiviti ada. You jangan lupa like dan share.